Assalamualaikum, welcome back ke channel aku. Untuk video kali ni, kita nak sembang pasal aksi Liga Juara-Juara Asia di mana JDT turun ke Australia dan malangnya terpaksa balik dengan tangan kosong selepas tewas 2-0 kepada Melbourne City. So, apa sebenarnya yang jadi ni? Let's go. Game ni berlangsung dekat Melbourne Rectangular Stadium, stadium yang memang famous dengan suasana bising, padat dan fans Melbourne City yang agak fanatik. Melbourne City turunkan dengan line up yang agak solid. Dekat gol diorang ada Patrick Beach, Andres Quinn kontrol dekat Megan McPhee dan Max Caputo ketuai serangan. Untuk side JDT pula, diorang letak Andoni jadi penjaga gol, Betson dan Jairo da Silva lead tentera serangan. Atas kertas gini patutnya sengit, tapi lepas whistle bermula, belum sempat penonton duduk betul, zas. Minit ketiga, Melbourne City dah skor dah. Max Caputo, budak muda, dia ni laju, tajam dan senang untuk menyempurnakan hantaran Takeshi Kanamori. Defensi JDT ni nampak macam belum panas. So, Melbourne City ni ambil kesempatan, gol awal ni ubah momentum. JDT tersentak tapi masih belum panik dan jelas kena adjust banyak benda. Lepas bola, JDT mula dapat rentak. Betson macam biasa jadi ancaman. Memang ada beberapa attempt yang buat defender Melbourne City ni panik. Tapi ujung kaki tak kena, bola susah nak masuk. Dan paling frust, minit ke 37, 101. Tapi Patrick Beach ni buat save padu. Momen tu boleh ubah game sebenarnya kalau masuk. Separuh masa pertama tamat 1-0. JDT sebenarnya improve lepas bola. Tapi finishing ni kurang sharp. Melbourne City pula main dengan tenang. Defend mereka compact. Tengah mereka cukup disiplin. Dan Caputo sentiasa jadi outlet untuk Melbourne City. Untuk JDT punya problem utama ialah ruang sempit. High press Melbourne City ni menjadi. Supply ke Betson dan Jarum kurang clean. Lepas je rehat, JDT naikkan tempo, intensity lebih tinggi, passing lebih laju dan mereka tekan Melbourne City non-stop. Tapi masalah mula jelas bila Melbourne City defend main macam tembok. Setiap kali JDT masuk kotak, semua terakhir tak menjadi. JDT kurang killer pass di final third. Fans Melbourne City pula makin kuat setiap block, setiap clear. JDT masih hidup dalam game, minit ke 75. Kedudukan masih lagi 1-0. Satu gol je diperlukan untuk bangkit. Minit ke 80, peluang keemasan muncul. Jairo dapat hantaran cantik depan gol, tapi dia gagal convert menjadi gol. Ini antara momen yang JDT akan tengok balik dan fikir, ini kalau masuk memang cerita jadi lain. Dan macam biasa, bila kita tak ambil peluang, seorang lain akan ambil peluang kita. Masa kecederaan, Medin Mehmeti ambil kesempatan daripada ruang yang terbuka dan menjadikannya 2-0. Game over untuk JDT. JDT pun dah tak cukup masa nak bangkit. So, perlawanan tamat 2-0. Melbourne City ambil kesempatan 3 mata penuh dan JDT terpaksa regroup balik untuk game seterusnya lawan Shanghai Port pada 9 Disember nanti. Melbourne City pula akan jumpa FC Seoul 10 Disember. Apa yang JDT boleh ambil dari game ni ialah bukan masalah semangat, tapi sebab intensity JDT ada. Masalah finishing dan creative pass itu yang kena polish lagi. Gol awal menyebabkan mereka terkejar-kejar sepanjang game. Tapi JDT masih lagi ada peluang dalam ACL. Tinggal mereka kena lebih klinikal. Stamford Bridge pagi tadi memang lain macam. Chelsea dengan on form dekat UCL. Barcelona pula main macam boleh jumpa identiti musim ni. So, Chelsea menurunkan 3 budak nakal yang suka kacau live Barcelona. Iaitu Estavo, Pedro Neto, Alejandro Garnacho. Tengah pula, mereka ada Enzo Fernandez yang start game macam nak score hat-trick. Barcelona pula datang dengan big guns iaitu Robert Lewandowski, Lamine Yamal, tapi dua-dua macam hilang bateri. Game baru nak start, Enzo Fernandez dah bagi harapan palsu pada fan Chelsea. 2 kali dia masuk bola dalam gawang. Tapi malangnya, satu kena handball, satu lagi offside. Still dari situ kita dah nampak dah yang Chelsea ni memang datang nak rembat habis. So, minit ke 27, akhirnya Stamford Bridge meletup. Tapi bukan sebab gol cantik Chelsea. Julius Koundé, bek tengah Barcelona, tertampan bola masuk gawang sendiri. Onggo ni macam highlight betapa kelam kabutnya Barcelona di belakang. Makin slow, komunikasi hilang, build up semua tak jadi. Kalau Barca rasa dah cukup malang, tidak. Minit ke 44, kapten mereka iaitu Ronald Araujo
dapat kad kuning kedua, Mat. Sebab hentam Marc Cucurella. 10 orang lawan Chelsea yang tengah sedap main. Itu bukan disadvantage. Itu resepi kehancuran sebenarnya, Mat. Kita masuk separuh masa kedua, Chelsea langsung tak slow down. Estevao, budak Brazil yang hype dia besar gila tu, rembat satu gol padu minit awal babak kedua. Dia skip defender Barca macam tak wujud. Kalau ada highlight paling memalukan Barca, itulah dia. So, minit ke 73, Pedro Neto buat kerja bijak. Dorongan cantik. Liam Delap pun tap in. Barcelona protes kata offside, tapi VAR kata okey. Chelsea makin enjoy dan Barca makin tenggelam. 3-0 dan Stamford Bridge bergema macam dah final. Sekarang kita sembang sikit masalah Barcelona malam ni jelas gila. Defend kelang kabut, midfield tak kreatif, Lewandowski isolate, Yamal tak dapat bola dan mental collapse lepas kad merah. Dan yang paling penting iaitu intensity Chelsea memang terlalu tinggi buat Barcelona. Time Chelsea 3-0 Barcelona. Chelsea menang 3 game berturut-turut dalam UCL. Momentum nampak solid. Barcelona pula kalah 2 kali. Kalau tak bangkit cepat, risiko terkeluar grup. Chelsea boleh tersenyum lebar dan Barca fan pula mungkin kena off phone selama 2 hari lah.